الله الرحمن الرحيم. باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين والعراف وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى وبالشعير ونحو ذلك. Bab pada menyatakan larangan daripada menemui tukang tilik, ahli nujum, tukang ramal dan orang-orang yang melakukan kerja-kerja menilik dengan berbagai-bagai cara, dengan menggunakan anak batu, menggunakan biji syair dan seumpamanya, termasuklah menggunakan burung dan sebagainya. Ini diharamkan, termasuk dalam dosa besar. Hadis yang pertama, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unasun 'anil kuhan faqala laysu bi syai' faqalu ya Rasulullah innahum yuhaddithuna ahyanan bi syai'in fayakunu haqqan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal kalimatu minal haqqi yakhtafuha al-jinni فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة متفق عليه. وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فيسترق الشيطان السمع فيسمعه فيوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. Maksudnya, dan daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya orang ramai bertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan tukang tilik. Maka sabdanya, mereka itu tidak memberi satu kenyataan yang betul pun. Lalu mereka berkata, wahai Rasulullah, kadang-kadang mereka dapati benar apa yang diramalkan itu. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sedikit kalimah yang betul yang diambil oleh jin, yang membisikkan pada telinga rakannya ahli nujum, lalu bercampur-campur bersama dengannya 100 pembohongan. Satu betul, 100 pembohongan. Jadi bohong belaka. Betul itu secara kebetulan, hakikatnya adalah bohong. Jangan percaya. Walaupun tepat, betul dengan apa yang diramal, bohong juga. Tak boleh percaya. Itu daripada Allah, bukan daripada dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan mengikut riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya malaikat turun di dalam kumpulan-kumpulan awan. Lalu mereka menyebut berkenaan dengan apa yang ditentukan oleh Allah di langit mengikut qada'nya. Maka syaitan pun mencuri pendengaran. Lalu dia mendengar dan memberitahu sedikit yang dia dengar kepada ahli-ahli nujum. Maka mereka melakukan pembohongan bersama dengan 100 pembohongan yang ada di sisi mereka. Menunjukkan bahawa ramalan ahli nujum adalah bohong. Betul sungguh hak dia rakyat. Betul sungguh pembohong juga. Jangan percaya. Betul sungguh dia khabar, bohong juga. Tidak menepati sepenuhnya. Tidak ada benar sedikit pun pada ahli nujum. Walaupun yang diramalkan itu kena, tapi bohong juga. Jangan percaya. Di sini menunjukkan bahawa percaya pada ahli nujum adalah dosa besar. Bukan dosa kecil, dosa besar. Akan diterangkan dalam hadis-hadis yang kemudian. Wa an Safiyyah binti Abi Ubaid
عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. رواه Muslim. Dan daripada Safiyah binti Abi Ubaid, dia menerima daripada salah seorang isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha, yang menerimanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, sesiapa yang menemui ahli ramalan, ahli nujum, tukang tilik, lalu bertanya sesuatu daripadanya, maka dia mempercayainya, tidak diterima sembahyangnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Hadis ni hadis sahih, hadis riwayat Muslim. Dia ketemu dengan tukang nujum, tanya ramalan. Dia percaya pada ramalan itu, sama ada menepati ataupun tidak, tak ke. Maka Tuhan tak terima pahala sembahyang dia 40 hari. 40 hari Tuhan tak terima sembahyang, walaupun tidak diwajibkan qada di sisi ulama, tapi pahala tak diterima. Sembahyang saja-saja je tak diterima, dan dia dosa besar dengan dia menemui ahli nujum itu, dan dia kena bertaubat dengan taubat nasuha, menyesal di atas perbuatannya dan tak mahu buat dah. Fikirlah kalau tinggal sembahyang, pun tak bertaubat, kena katok kepala dalam kubur di alam barzakh. Kalau dah lepas hari kiamat, apalagi tinggal sembahyang 40 hari, lagi besar dosanya. Kalau tidak bertaubat, maka kena bertaubat dengan taubat yang nasuha. Mengikut riwayat, satu riwayat yang lain, isteri Nabi itu ialah Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Hadis ni menunjukkan bahawa haram mendapat khidmat daripada ahli nujum, haram minta tolong ahli nujum, haram berjumpa dengan ahli nujum, tanya tentang ramalan, itu haram, tak boleh, sehingga boleh membatalkan amal yang soleh. Di sini menunjukkan betapa besarnya dosa nujum dan bertanya ahli nujum. Kalau tanya dosa besar dah, beramal dengan nujum lagi besar dosanya. Kalau menghalalkannya pula, jadi murtad, keluar daripada agama Islam. Mengapa jadi begitu? Kerana ahli nujum ni memberitahu perkara yang akan datang, itu hak Allah Ta'ala, milik Allah Ta'ala. Tidak mengetahui perkara yang gaib malaikat Allah Ta'ala, termasuk Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Nabi pun dia beritahu perkara yang akan datang, yang Tuhan beritahu. Tuhan beritahu alamat-alamat kiamat apa dia. Tuhan beritahu sahabat-sahabat ni masuk syurga. Tuhan beritahu sahabat-sahabat ni akan mati syahid. Tuhan beritahu sahabat ni akan jadi begini. Tuhan beritahu kerajaan Persia akan jatuh, Rom akan jatuh. Itu Tuhan beritahu. Apa yang Tuhan beritahu maka Nabi tahu. Apa yang Tuhan tak beritahu maka Nabi tak tahu. Ahli nujum ni bila Tuhan beritahu dia, semayang bodoh. Biasanya kalau semayang pun tak payah dia apa, kerana dia tak percaya dengan ilmu Allah Ta'ala yang tidak terhingga. Dia girapah ilmu yang tak layak bagi dia. Di sinilah nujum ni satu dosa yang besar. Hadis yang ketiga, وعن قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العيافة والطيرة والطرق من الجبت. رواه أبو داود بإسناد حسن. وقال: الطرق هو الزجر، أي زجر الطير، وهو أن يتيمن أو يتشاءم بطيرانه، فإن طار إلى جهة اليمين تيمن، وإن طار إلى جهة الشمال تشاءم. قال أبو داود:
والعيافة الخط. قال الجوهري في الصحاح: الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. Maksudnya daripada Qabisah bin Mukharik radhiyallahu anhu. Katanya, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Ayafah, Tayarah dan Tarab termasuk di dalam kerja-kerja penyembah berhala, kerja nujum dan kerja ahli sihir. Apa dia? Ayafah. Ayafah ni ialah membuat garisan. Buat garisan, toreh, lepas tu ramal melalui garisan itu. Termasuk dalam nujum juga. Itu termasuk dalam jenis nujum yang diharamkan oleh syarak. At-tayarah ni ialah menggunakan burung. Ambil burung. Kita tengok burung tu hambak. Dia gilik kanan, gilik kiri. Kalau gilik kanan boleh buat tuah. Kalau gilik kiri hendak dia buat ni Asia tak boleh. Ini kacau. Setengah tu kira burung untuk nak cari tuah. Burung yang tuahnya dia tengah cari makan. Kenyang burung je. Tidak menjadi salah kita pergi binatang kerana nak makan daging. Nak mendengar suara dia. Nak tengok cantik rupa dia. Tidak menjadi salah. Diizinkan oleh syarak. Syarak membenarkan kita menikmati dengan kejadian-kejadian Allah. Dengan syarat tunaikan hak-hak dia. Beri makan. Bahkan tidak menjadi salah mengasihikan binatang untuk jadi gemuk. Ulama mengizinkan. Beri makan menjadi gemuk kerana nak sembelih. Kerana binatang ni untuk makan daging. Diizinkan. Tetapi guna binatang untuk nujum, dosa besar. Termasuk dalam dosa besar. At-tarku pula, ini termasuk dalam nujum juga. Iaitulah dengan macam ramal lah juga. Di antaranya ialah ambil toreh banyak. Toreh banyak. Lepas tu bilang dua. Kalau hak tinggal tu dua juga habah molek. Kalau dua tinggal saja tak molek. Tak dia buat. Ini naskhah, macam naskhah. Itu termasuk dalam kerja-kerja yang diharamkan. Termasuk dalam kerja ahli-ahli menyembah berhala. Kerja ahli nujum dan kerja ahli sihir. Itu termasuk dalam dosa besar yang diharamkan oleh syarak. Yang tak dibenarkan. Yang tak diizin oleh agama Islam. Kerana itu termasuk dalam perkara kita menceburi perkara-perkara yang ada di dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ialah diambil sesuatu, dijapi, panggil budak. Budak yang tak balik lagi. Yang berjuru. Suruh budak itu ramah. Itu termasuk dalam nujum juga. Tak boleh. Diharamkan oleh syarak. Perkara yang gaib, itu ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita campur perkara yang ada dalam ilmu Allah ta'ala. Wa Ali bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. Maksudnya daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang mengambil ilmu daripada ilmu nujum, sesungguhnya dia telah mengambil sebahagian daripada ilmu sihir. Dia menambah apa yang ditambah lagi. Hadis riwayat Abu Daud dengan isnad yang sahih. Barang siapa yang belajar ilmu nujum, maka dia telah mengambil sebahagian daripada ilmu sihir. Dah dia tambah lagi pula. Dia tambah lagi pula, iaitulah dia mencampuri ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu sihir termasuk dalam dosa besar. Di sisi setengah mazhab, kafir terus. Sebaik saja belajar ilmu sihir, jadi kafir terus. Beramal ilmu sihir, jadi kafir. Beramal, jadi kafir. Ahli sihir ni kafir. Ini mengikut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal dan mereka yang sependapat dengannya.
Mengikut Imam Syafi'i, dosa besar. Kalau dia menghalalkan, baru jadi kafir. Dia menghalalkan jadi kafir. Dosa besar pun tak boleh buat main juga. Menunjukkan bahawa belajar ilmu nujum pun masuk dalam dosa besar juga. Setengah ulama kata kafir. Hadis yang kelima, wa an Muawiyah bin al-Hakam radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, inni hadithu ahdin bil jahiliyati wa qad jaa Allah ta'ala bil Islam wa inna minna rijalan ya'tuna al-kuhan qala fala ta'tihim qultu wa minna rijalun yatatayyarun qala dhalika shay'un yajidunahu fi sudurihim fala yasudduhum qultu wa minna rijalun yakhuttun qala kana nabiyyun minal anbiya yakhut wa man wafaqa khattahu fadhaka rawahu Muslim. Maksudnya, dan daripada Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu anhu, katanya, aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini baru saja dengan zaman jahiliyah. Baru saja zaman jahiliyah kami tinggal. Dan Allah Ta'ala telah membawa kepada kami Islam. Ada dengan kami beberapa orang yang bertemu dengan ahli-ahli nujum. Maka sabdanya Rasulullah SAW, maka jangan bertemu dengan mereka. Aku berkata, ada di kalangan kami orang-orang yang meramal, sial dan majal. Sabdanya SAW, itu sesuatu yang kamu dapati di dalam dada-dada mereka. Dan sebenarnya tidak tepat. Tidak tepat. Apa yang diazamkan itu. Lalu aku kata, wahai Rasulullah, ada kalangan beberapa orang yang menggaris-garis untuk buat ramal. Sabdanya adalah Nabi di kalangan Nabi juga membuat garisan. Maka sesiapa yang menggaris macam Nabi garis, maka itu betul. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang garis macam Nabi garis juga, itu tak apa. Macam orang pagar kebun. Dia baca ayat Quran, pagar kebun. Nabi pernah buat begitu. Pagar sahabat dia. Itu tak apa, tak ada salah. Garis, buat garis. Nabi juga garis begitu. Bersama ayat Quran dan bertawakal kepada Allah Ta'ala. Itu diizinkan oleh syarak. Apa yang tak izin ni, garis, tu buat ramalan. Itu salah. Tak boleh. Itu capu ilmu Allah Ta'ala. Hadis yang keenam. Wa an Abi Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW naha an samanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahini muttafaqun alaih. Maksudnya, dan daripada Abi Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah SAW telah melarang secara haram daripada mengambil harga anjing, belanja berzina, yakni pelacuran, dan habuan ahli nujum. Haram. Kerja tu haram, ambil duit pun haram. Cumanya dalam masalah harga anjing, terdapat khilaf di kalangan para ulama. Di sisi mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan mazhab yang seperti dengannya mengatakan bahawa tidak boleh jual anjing sekali-kali. Tak boleh jual binatang-binatang yang diharamkan, termasuk beruk. Di sisi mazhab Hanafi dan mazhab yang seperti dengannya, boleh dijual sekiranya ada manfaat. Dijual daripada manfaatnya. Jual beruk kerana warnanya, itu diizinkan oleh syarak. Jual ni kerana untuk jaga rumah, untuk buru binatang, itu diizinkan oleh syarak. Untuk jaga kebun, diizinkan oleh syarak. Ini berdasarkan maqasidus syariah, tujuan syariat. Kerana Nabi juga menggunakan keldai. Sahabat-sahabat dia jual keldai. Keldai digunakan untuk akut barang. Keldai tak boleh makan daging dia. Di sini menandakan bahawa kita boleh mengambil faedah daripada manfaat. Termasuklah binatang-binatang yang ada manfaat, yang ada guna. Walaupun dia tu najis, kalau ada manfaat dia, maka boleh diambil manfaatnya. Macam jual baju tu najis, manfaatnya jadi baju bagi pertanian, tanaman, itu diizinkan oleh syarak. Jadi dalam bab anjing ini ada khilaf. Adapun
harga pelacuran tidak ada khilaf. Dan harga daripada nujum tidak ada khilaf lagi. Itu haram dengan ijma', dengan sepakat para ulama. Wallahu a'lam.